Assalamualaikum, hai semua. Kali ni dah nak kongsikan resepi sambal belada telur mata tergedik-gedik yang sangat sedap bila kita hidangkan dengan nasi panas, curah kicap kat atas tu. Memang sedap, tak tahu nak cakap macam mana. Jangan lupa tengok video sampai habis untuk resepi yang lengkap ya. Mula-mula kita sediakan bahan kisar dan gunakan 1 biji bawang Holland. Potong macam mana pun tak apa, jangan dipotong kecil-kecil untuk memudahkan kerja mengisar. Dan juga gunakan 2 biji bawang merah besar. Yang ini memang sesuai kita campurkan bawang Holland dan juga bawang besar ni. Sebab bawang besar ni rasa dia sedikit pedas dan bawang Holland tu rasa dia manis-manis sikit. Juga dan gunakan 3 ulas bawang putih. Untuk cili pula dan campurkan cili merah dan juga cili padi. Untuk resepi ni dan gunakan 3 tangkai cili merah. Dan gunakan nisbah 1:5. 1 tangkai cili besar kepada 5 tangkai cili padi untuk kepedasan yang biasa-biasa je. Kalau suka lebih pedas, sila tambahkan cili padi, atau kalau tak suka pedas sangat, boleh kurangkan cili padi, okey? Dan tak lupa juga 1 biji tomato dan masukkan sekali untuk rasa yang sedikit masam dan untuk balance pedas dan masam sambal belada kita nanti. Semua bahan ni potong atau cincang halus untuk kita kisar sekali. Mudah sangat resepi ni. Saya memang suka resepi yang mudah dan juga senang untuk dimasak, terutamanya hujung bulan atau waktu pagi. Nak buat sarapan pun boleh. Okey, tadi air dan letak sama paras dengan bahan dan kisar kasar untuk sambal belada tekstur macam ni. Okay? Tak perlu halus sangat, kisar sekejap je. Nanti bolehlah kita gigit bawang dan cili tu, kita akan terasa dia punya pekat gitu. Lepas tu kita panaskan minyak dan bolehlah kita terus tumis bahan kisar tadi. Mudah saja kan? Sekali harung je resepi ni, memang sangat mudah. Lepas tu kita tunggulah sampai bahan kisaran kita tu garing macam ni. Dan mula pecah minyak. Kita kacau-kacaukan, jangan tinggal tau. Kalau kita masak sambal, jangan tinggal supaya bahan kita tu masak garing elok dan tak hangus. Dan tambahkan air sedikit untuk masak lagi cili ni sampailah dia pecah minyak lagi sekali dan betul-betul garing. Tujuan dia, kita nak supaya cili ni betul-betul masak. Nampak dia dah keluar minyak lagi sekali tu. Kacau lagi. Api kena perlahan ya untuk masak sambal belada ni supaya nanti cili masak elok dan kita pun tak sakit perut kalau makan. Bila dah pecah minyak kali kedua tu, dah yang masukkan 1 sudu makan sos tiram, 1 sudu teh garam halus dan juga 1 sudu makan gula sebagai perasa. Kalau sahabat-sahabat nak masukkan serbuk perasa pilihan pun terpulang juga dan cuma gunakan garam dan gula untuk seimbangkan rasa sambal. Lepas tu kacau-kacau dan biarkan pecah minyak lagi sekali. Sambil-sambil tu jangan lupa tekan button subscribe jika anda suka resepi dan channel Dayang Suri. Okey, terima kasih. Okey, sambal tu kita ketepin sekejap. Kita pecahkan telur dalam mangkuk untuk goreng telur mata. Telur ni Dayang suka dia gedik-gedik yang tengah tu. Dia tak berapa nak garing sangat. Telur ni pun terpulang. Kalau suka garing, boleh goreng sampai garing. Okay? Sambal telur belada ni lebih sedap kalau telur digoreng macam ni, minyak sikit. Lepas tu dia punya telur tengah tu masih bergedik-gedik macam tu. Tapi terpulang selera masing-masing ya. Ini selera Dayang tau. Okey, bila dah siap goreng telur, mudah saja letakkan dalam pinggan dan bolehlah tuang sambal yang kita dah masak dengan elok tadi ke atas telur. Resepi ni sesuai sangat untuk orang yang suka masakan yang simple, hujung-hujung bulan kan. Tak ada duit, poket pun dah nak kering. Buatlah menu ni, insya-Allah bertambah-tambah kalau anda makan nasi dan
Sangat tak sesuai untuk orang yang diet. Sebab apa? Sebab bahaya. Nak makan nasi kurang-kurang 2 pinggan boleh pergi ni. Okey, selamat mencuba semua. Jumpa lagi. Bye.